Pihak Suruhanjaya Pemilihan Raya ataupun Kokota adik kakak, dia telah buat tubik peraturan ataupun tindakan bagi orang yang jual suara dan juga beli suara adik kakak dia. Jadi adik kakak, kalau kita tengok learning ni adik kakak, dalam masyarakat kita ni kada, masyarakat ni mulai ada kesedaran tentang buat kempen ataupun renarung tak beli suara, tak jual suara untuk nak memilih pemimpin ataupun wakil kita adik kakak dia. Kalau kita tengok kok tepi jalan ke apa tu ke, masyarakat kita ni mulai ada kesedaran. Sebelum daripada ni adik kakak, memang ada juga dia kata lagu tu tidak, tetapi adik kakak tidak ada naik sekelas ataupun tidak ada naik label pai kok tu kok ni adik kakak royak kata lagu tu lagu ni. Tapi masa kebelakangnya ni adik kakak, orang kita ni buat naik pai kok tepi jalan kata anti, jangan duk beli suara, jangan duk jual suara. Dulu pihak kota saja adik kakak duk naik gambar lagu tu, tapi learning ni adik kakak, pihak rakyat sendiri ni pun sudah ada dah kegiatan semacam tu saat ni adik kakak. Sekolah-sekolah masing-masing ni adik kakak buat kempen, buat arak kata jangan duk buat, jangan duk beli suara, jangan duk jual hak kita dan sebagainya. Kita mari tengok adik kakak dia pihak kota ni dia royak lagu mana. Kalau dia pasal nak jual suara ataupun nak beli suara ni macam mana? Macam hamba ni semak puteng, semak wakil rakyat, nak suruh adik kakak bubuh markah, bubuh kanan, pakoh nombong wi kepada hamba, hak ni panggil kata beli suara. Bagi orang jual suara ni lagu mana? Hamba ni rakyat, orang je milih. Adik kakak ni orang semak. Orang semak jadi puteng, jadi wakil rakyat ataupun jadi naik oboto ke, ambo adik kakak Allah duit kepada ambo pergi bubuh kepada adik kakak. Inilah orang panggil kata jual suara, jual markah wi kepada adik kakak kita ni dah. Kita mari tengok adik kakak, pihak kota ataupun Suruhanjaya Pemilihan Raya dia royak kata ada beberapa perkara, beberapa tindakan, beberapa hukuman kepada orang beli suara. Hak orang semak ni, orang semak puteng ke, naik oboto ke, ataupun orang semak jadi wakil kita adik kakak, dia royak katanya tak kira orang semak, orang calon mana dah ajak dia mening gi bubuh butir ke dia. Tu dia, gi bubuh butir ke dia. Ataupun paksa dia mening jangan gi bubuh butir kepada demo tu jangan gi bubuh butir kepada demo tu. Maka kalau demo buat ikut arahan kita, ikut kita royak, jangan gi bubuh butir demo tu, kita nak wi duit sekian ataupun nak wi habuai. Hak ni kena berjaga adik kakak dia. Dia katanya lagu mana? Masuk dalam kalangan orang nak beli suaranya adik kakak. Tak kira kata, janji kata, kalau membuh markah wi kepada aku, aku nak bui goning. Nak bui sekian adik kakak. Hak ni termasuk kata beli suara adik kakak dia. Ataupun janji kata nak wi duit. Nak wi duit, nak wi barang. Tak kira lah nak wi kepada semakum ke, persatuan ke, nak wi kepada mula nitik ke, nak wi kepada ketik ke, wat ke adik kakak, nak wi kepada sekolah ke, nak wi kepada setan songkrak, tempat orang nak jaga anak yatim, orang susah dan sebagainya ke adik kakak, berjanji kata, kalau membuh aku nak wi goning. Aku nak wi goning kepadamu. Hak ni pun termasuk di dalam kalangan beli suara juga adik kakak. Hak ni mengikut kota royak lah ni. Dan yang ketiganya adik kakak, dia buat ngan muharasab. Ngan muharasab ni macam buat kegiatan sukaria. Kegiatan sukaria, buat konsert ke ke tak apa. Hari ni kita semak puteng. Hamba semak puteng. Kita buat kegiatan, buat sukaria untuk nak orang sukaria. Ni pun orang panggil kata tak boleh juga adik kakak. Ataupun lagu ni adik kakak, gi kedai nasi, tak apa beres, kawan makan belakang, kawan bertanggungjawab. Kawan jamun belakang fok demo hari ni. Lalu tu di hari ni adik kakak, kalau adik kakak tengok orang semak puteng, gi kot kedai masing-masing, gi kot kedai kopi. Kalau tengok dia tu tak bayar nasi kita, tak bayar take off kita tu adik kakak, tak usah duk kata gapo lah. Kerana kalau dia jauh bayar kita tu adik kakak, kalau demo duk gincang, ngadu kepada pihak kota, dia tu saat ni termasuk daripada kalangan orang beli suara adik kakak. Sebab tu kita tak boleh duk ngepek sangat pok tu semak ni adik kakak. Dah morning ni kok mari wi kertas keping dak jong jamun teh segala. Tak boleh adik kakak dia duk beringat adik kakak. Kecuali dia ada elok kekut lain tu, lain kira lah adik kakak. Dan yang kelima adik kakak, hak ni kada menipu ataupun ugup, guna kekuasaan kita, guna itipun kita. Kalau mung dak gi bubuh butir ke aku, keluarga mung siap lah. Tu dia, siap lah keluarga mung ni. Gitu gini gitu dan sebagainya. Hak ni orang panggil kata
orang beli suara adik kakak. Maka kalau sekiranya pihak kota tahu, pihak kota tahu kata demo ni duduk ada kelakuan semacam ni, orang semak ni lah orang calon saat ni. Duduk ada kelakuan semacam ni saat ni adik kakak, demo tu saat ni akan kena hukum penjara setahun hingga sampai ke 10 tahun. Ataupun kena bayar denda adik kakak dia lebih kurang 20,000 hingga sampai 200,000 kop adik kakak. Dan lain daripada tu adik kakak, pihak mahkamah ni, pihak SAN akan potong hak dia, akan perton, akan cabut hak dia untuk nak milih. Untuk nak milih selama 20 tahun adik kakak dia tu dia dah. Ni bagi orang beli suara, bagi orang semak nak beli suara adik kakak. Manakala kita rakyat pula dah ni adik kakak dia rakyat pasal nak jual suara. Kalau pia tak bagi duit kawan malah pergi bubuh butai tu butai ni. Pergi bubuh apa bukan kerja kita. Tu dia. Pia nak pergi bubuh suara, nak pergi turun markah, nak pergi berjepuk, nak pergi bergundi, lepas tu terima duit daripada pencalon tu saat ni adik kakak. Demo tu saat ni adik kakak akan kena hukum penjara setahun hingga sampai 5 tahun ataupun kena bayar denda 20,000 hingga sampai ke 100,000 baht adik kakak. Dan tak boleh pergi jepuk. Kena pecak, tak boleh nak memilih tak boleh nak memilih dah adik kakak dia lebih kurang 10 tahun adik kakak. Kecuali kita terima dah duit saat ni adik kakak. Kita terima duit, lepas tu kita berasa kata, silap kita pergi ambil duit dan ni salah bercanggah ni. Kita pergi rayak ke kota. Kata, kota, kita ambil duit dan tu ni, kita ni berasa silap, berasa salah dah ni. Maka hak ni lah dia akan boleh pulih semula adik kakak dia dah. Ini adalah beberapa patuh larang. Bagi orang pencalon pun baik, kita rakyat orang nak pergi berjeput pilih mengundi pun baik adik kakak. Kalau nak terima duit barang-barang ni dan sebagainya, itu termasuk di dalam kalangan jual suara dan juga beli suara adik kakak dia. Ni sebagai peringatan saja. Kalau adik kakak ada teknik kata kita ni tak sebi kata tahu kalau lagu mana, hak tu lain kira lah, hak tu serah kepada kita lah adik kakak dia. Cuma-cuma meroyak kepada adik kakak kita ni deh. Tapi alhamdulillah nasib baik adik kakak dalam pemilihan raya, ketua lembaga pentadbiran mukim ataupun Nayib Obata semacam Obata pada kali yang telah lepas baru ni, alhamdulillah tidak ada pihak katanya tidak ada, tak jumpa orang beli suara lah, alhamdulillah lah. Jadi cuci bersih dah tu adik kakak dia deh. Ke lagu mana adik kakak kata tu deh. Inilah maklumat sikit sebanyak yang boleh kasih siapa menyapa kepada adik kakak. Kalau adik kakak rasa kata video ni ada faedah dan manfaat, jangan lupa like, share supaya orang lain pun boleh faedah, boleh manfaat seperti adik kakak boleh. Adik kakak yang mana duk nak cari peti sejuk hak saiz besar tapi harga murah benar adik kakak. Hai tua co, ya kurang harga lala ni 40 hingga sampai ke 50% adik kakak. Saiz ataupun kanat 8.9Q biasanya 10,500 tapi hari ni dia jual 9,900. 12.9Q biasanya 11,500. Hari ni dia jual 7,900. 12.1Q 16.9Q adik kakak biasanya 22,900. Hari ni dia jual 15,900 adik kakak. Kedai dia mana adik kakak duduk di Trongkam antara dengan Barisan Seng Cerna Pradu di Caru Jalan adik kakak dia Adik kakak tanya dulu boleh di nombor telefon 092-791-2731. Nak peti besar boleh pergi beli di kedai Home Tech Caru Kedai Lama Jalan adik kakak.